Assalamualaikum. Saya Azmi, wartawan Firman TV PSS Azhara. Isnin 6 Mei langsungnya Majlis Watika Pelantikan Pengawas Sesi 2024-2025 tingkat SK Seri Iman bertempat di Dewan Haji Abdul Rahman Limbo. Di sini dirasmikan oleh Sarjan Muhammad Katiman bin Rosli. Beliau merupakan Sarjan Detektif Cawangan Kas IPD Kemaman. Jangan lupa like, share dan subscribe saluran digital kami Firman TV. Teruskan bersama. Assalamualaikum, saya Amani, wartawan Firman TV PSS Azhara. Bersama saya pada kali ini, Sarjan Muhammad Katiman bin Rosli, Sarjan Detektif Cawangan Khas IPD Kemaman. Assalamualaikum Tuan. Salam. Apa khabar? Baik. Sebagaimana kita maklum, pada hari ini telah diadakan Majlis Watika Pelantikan Pengawas SK Seri Iman 2024. Boleh Tuan kongsikan pandangan tentang program ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, program pada pagi ini ada program Watika Pengawas dan ketua kelas serta penonton pada pagi ini melibatkan seramai 260 peserta dan dia berjalan dengan baik dan kita tengok program ada tersusun dan menarik untuk saya di situ saya memujilah barisan dan guru-guru dan barisan pelaksana melaksanakan benda untuk rumus untuk berada dalam program. Akhir sekali, sedikit ucapan dan kata-kata semangat daripada Tuan buat semua pengawas yang baru dilantik hari ini. Okey, berkaitan dengan pengawas, saya percaya amanah yang diberikan oleh guru dan guru yang memilih dan guru yang menilai dan sudah pasti lahirnya pemimpin yang baik mempunyai kewibawaan untuk memimpin rakan-rakan. Dan nasihat saya kepada yang telah dilantik, tahniah dan buat tugas dengan baik, laksanakan tugas dengan baik. Itu adalah tanggungjawab untuk pada hari ini dan dijadikan pedoman pada masyarakat. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami Firman TV. Jangan lupa like, share dan subscribe saluran digital Firman TV. Saya Amani, wartawan Firman TV PSS Azhara. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah, berakhir sudah Majlis Watika Pelantikan Pengawas Peningkat SK Seri Iman 2024-2025. Semoga tradisi ini dapat memberi semangat kepada pengawas untuk menjalankan amanah dan tanggungjawab yang diberi pada tahun ini. Jangan lupa like, share dan subscribe saluran digital kami Firman TV. Saya Hanadia, wartawan Firman TV. Assalamualaikum. Jumpa lagi.